Sejarah adalah satu perkara yang telah pun berlalu dan tidak akan sesekali dapat diubah. Namun ada satu soalan retorik yang menarik. Apakah yang mungkin berlaku andainya Brunei bersetuju untuk bersama-sama membentuk Malaysia? Tuntutan Sultan Brunei tidak dipenuhi dan antara tuntutan tersebut, sekurang-kurangnya Brunei mendapat 10 kerusi di Parlimen. Hasil minyak adalah di bawah penguasaan Brunei. Brunei juga diberi memegang autonomi keuangan. Semua pelaburannya hendaklah dikekalkan. Kadar cukai yang rendah dikekalkan. Program pendidikan dan kebajikannya diteruskan. Jaminan keselamatan ke atas Brunei terjamin. Sultan Brunei mahukan kedudukannya yang lebih tinggi dalam senarai yang akan menjadi Yang di-Pertuan Agong. Kerajaan Brunei berpendapat bahawa isu keuangan dan sumbangannya kepada kerajaan persekutuan yang bakal dibentuk sebagai faktor utama yang menggagalkan keanggotaannya dalam Malaysia. Kerajaan Brunei mahu mengekalkan kawalannya terhadap hasil bumi dan semua pendapatan daripada minyak. Brunei enggan mengungsikan pendapatannya dengan negeri-negeri lain. Bagi Brunei, keanggotaannya dalam Malaysia tidak membawa banyak faedah dari segi ekonomi. Brunei hanya sedia menganggotainya jika kerajaan Melaya tunduk kepada semua syaratnya. Akhirnya Brunei memutuskan untuk tidak menganggotai Malaysia. Singapura pula telah dikeluarkan daripada Malaysia pada 9 Ogos 1965. Hujah-hujah bahawa dengan pembentukan Malaysia maka dapat membendung ancaman komunis dan untuk mendapatkan kemerdekaan awal dari British, akhirnya telah ditolak oleh Sultan atas sebab-sebab tidak bersetuju dengan syarat-syarat di atas. Hari ini Brunei adalah sebuah negara yang berdaulat, ahli kepada Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu iaitu PBB, dan juga ahli kepada ASEAN. Ini bermakna ianya sebuah negara yang diiktiraf bukan saja oleh negara-negara yang berjiran dengannya, malah diiktiraf di peringkat antarabangsa. Hari ini juga rakyat Brunei menikmati pendapatan per kapita antara yang tertinggi, harga petrol yang terendah, pendidikan percuma hingga peringkat tinggi dan sebagainya. Pada akhir tahun lepas, kerajaan Brunei melalui Menteri Tenaganya telah melahirkan rasa kecewa secara terbuka kerana masih ramai rakyat tempatan tidak diambil bekerja di syarikat-syarikat pembekal dan kontraktor industri minyak. Menteri tersebut berkata, walaupun Brunei mengalu-alukan pelabur asing, namun jika tidak serius untuk memberikan peluang pada rakyat tempatan, syarikat-syarikat ini tidak dikehendaki untuk berada di Brunei. Ini adalah satu amaran keras dan terbuka. Saya percaya syarikat-syarikat yang ada di dalam industri minyak dan gas ini akan mula memberikan perhatian yang serius. Dalam satu ucapan bagi memperingati Sultan Omar Ali Saifuddin III, bekas Perdana Menteri Singapura, Lee Kuan Yew berkata, apabila Singapura keluar dari Malaysia, Sultan Omar Ali telah berkata padanya, kamu sudah seperti Brunei, itu adalah lebih baik untuk kamu.